juta ringgit membabitkan 37 akaun bank dibekukan. Kes tumahan pemberian rasuah di Sabah. Susulan penahanan seorang pegawai kanannya yang disyaki terbabit dalam kes rasuah sejak 2014. Kerajaan sudah menyita dan melucut hak pelbagai harta bernilai lebih 83 juta ringgit berkait kes penyelewengan dana 1MDB setakat ini. Hari ini kita semakin biasa dengar tentang rasuah dalam kalangan pemimpin baik politik maupun korporat. Bila orang yang kita pilih untuk memimpin sanggup mengkhianati amanah, kesannya jatuh kepada kita rakyat biasa. Rasuah merupakan penyalahgunaan kuasa awam untuk keuntungan peribadi seperti pegawai kerajaan menerima sogokan sebagai pertukaran untuk kontrak atau layanan istimewa. Manakala jenayah kolar putih merujuk kepada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam konteks perniagaan atau profesional yang biasanya melibatkan penipuan, penyalahgunaan kuasa atau pelanggaran etika. Jenayah kolar putih ini sering kali tidak melibatkan kekerasan fizikal atau paksaan, akan tetapi boleh menyebabkan kerugian besar kepada individu, syarikat atau masyarakat secara keseluruhan kerana melibatkan dana awam dan kerugian fizikal, iaitu hasil pendapatan kerajaan. Bila rasuah berlaku, duit rakyat hilang, duit yang sepatutnya membaiki sekolah, ubah suai hospital, bagi biasiswa, bina jalan, semuanya lesap dalam poket individu tertentu. Kepercayaan rakyat semakin terhakis, pelaburan mula takut masuk dan akhirnya jurang sosial makin luas. Yang kaya tambah kaya, yang susah terus terpinggir. Pemimpin merupakan wajah negara. Bila pemimpin tidak jujur, seluruh institusi akan terjejas. Integriti bukan sekadar slogan. Ia asas kepada keputusan yang adil, telus dan untuk kepentingan rakyat. Tetapi ingat, pemimpin tidak boleh diawasi oleh pemimpin sahaja. Kita rakyat adalah watchdog. Kita berhak bertanya, kita berhak mempersoalkan, kita berhak tahu bagaimana wang negara dibelanjakan. Ini kerana rasuah tak akan berhenti jika kita terus diam. Integriti mesti bermula daripada pemimpin, tapi ia juga bermula daripada kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat haruslah menjadi mata, jadi suara, jadi pengawas, tolak rasuah dalam apa jua bentuk, pertahankan amanah demi masa depan kita semua. Integriti pemimpin, harapan negara.